Okay guys, seterusnya saya kongsikan lubang nombor 3. Lubang nombor 3 indeks 5 guys, par 5, 478. Jadi kita mencari beri di lubang ini. Lubang ini sebelah kanan air. Airnya banyak pokok teratai guys. Sebelah kanan air di all the way. Sebelah kiri ada bunker Sebelah depan ni air tak ada masalah lah saya rasa. So kita target straight. Angin kuat guys. Angin melawan di sini. So inilah masanya nak pakai bola stinger guys. Okay. Saya pukul satu. Tengok apa jadi. Angin sangat kuat. Menderu-deru. Kan. Ini kalau pukul bola stop ni. Wow, kuatnya. Get it. One good shot. Manis-manis satu. One good shot baby. Manis-manis satu. Yeah, sedikit low. Okay, fairway. Right. Alright guys. Pandangan daripada center fairway. Sebelah sana tee box. Okay. Sebelah kiri ada bunker. Sebelah kanan ada kolam. Yang nampak menghijau ni sebenarnya kolam. Dia penuhi oleh teratai. Jadi kalau kita attack ke straight bunker, so saya boleh je cross, pakai tree wood, naik untuk cross ke sana. Itu target saya. Okay guys, second shot saya merancang untuk lalu cross atas pokok sawit ni. Boleh tak lepas tu dia landing di fairway. Itulah cita-citanya, kita berlayan saja satu. Kita pukul satu dengan forcing lead. Santai, smooth. Alright, come on lead. One good shot. Manis-manis satu. Tak cross lah. Masuk pula ke kiri. Aduh. Hai. Alright. Okay. Okay guys. Ini bunker. Sebelah kiri memanjang guys. Okay. Third shot saya. Lebih kurang 1.30 ke pin. Bola sikit di bawah kaki. Tengok. Boleh tak saya on dengan baik untuk pukulan kali ni. One good shot. Manis-manis satu lead. Come on. Come on baby. Pin high. Okay. Okay, ini green side bunker kanan besar. Kanan ada green lagi, 2 green. Sini memang kaya dengan bunker lah. Green besar kan kat sini. Bola saya melepasi pin. Sebelah kanan green ni pun ada lagi satu bunker. Jadi kita tengok boleh tak saya putt for birdie yang jauh. Kat sini birdie putt saya jauh-jauh lah guys. Aduh. Okay guys, birdie putt slow green je saya Jadi mungkin diorang akan buat maintenance, akan buat hollow tining. Saya rasa dah sepatutnya lah untuk dibuat hollow tining ke apa, sebab green dah berat. Down slope sikit tapi ada sikit up. Saya main rata lah. Saya main kiri. Lebih kurang 20 kaki kita terbabas. Okay. Saya putt. Tengok. Harap-harap sampai dengan baik di pin. Okay. Come on lead. One good putt. Beri putt saya. Come on. Come on baby. Come on baby. Oh, tidak. Aduh. Tidak juga mendapatkan birdie. Masih par saja guys. Alright. One good putt. Par yang seterusnya. Alright.